So ni standard jalan-jalan di Penang, di area-area kedai-kedai. Pemandangan kalau kita lalu pergi ke Penang, mengarungi jalan-jalan semua kedai-kedai pattern lama, design macam ni. Tu lah depan ni kan, tak tahu. Kita takut terlepas nak pusing satu hal lah. So hari sekarang kita nak ke Wonder Food pula, museum berkaitan makanan-makanan besar dekat sini, alang-alang kat Penang ni. Masih lagi mencari, tak pernah pergi kan. So jom kita tengok. Okey, hari ni kita akan ke Wonder Food Museum, salah satu tempat menarik di Penang, di mana terletak di lebuh pantai Georgetown. So di sini ada menunjukkan makanan-makanan unik Malaysia dalam bentuk yang besar lah, replika dia untuk kita tengok dan kita bergambar. Menarik lah, sangat menarik. Wonder Food. Masuk-masuk dah jumpa cendol besar gabak. Dah jom. Telur, kalau makan telur lah. Telur goreng. Daddy tu telur Dah. sujuk. Jom. Daddy tu telur sujuk, Daddy. Kalau makan telur besar gabak tu. Adik, jom. Kenapa? Ha? Kenapa atas tu? Dah. Entah tak. Turun Adik. Dah, jom masuk. Banyak ni. Murtabak baru tunjuk. Jawa mi kari. Kata apa sini, makanan peranakan ni. Segala mak nenek mekoi peranakan. Okay, ini tengok dia punya makanan dia. Tak ingatnya ayam besar tangan ni. Besar tangan dia punya. Ni kalau tengok jenis kuih-kuih kita, kuih-kuih tempatan kita. Semua menunjukkan juadah-juadah makanan kita. So kalau kita tengok kat dinding ni pula, dia bagi tahu apa ni? Malay flavor, nasi biryani lah, kuih muih tradisional semua. Kat belakang ni segala juadah-juadah besar tu. Tengok kat sini segala ayam besar. Ni so dekat mana sebenarnya ni? Dekat mana yang dekat Wonder Food. Wonder Food tu apa dia dekat orang belakang ni? Wonder Food ni. Wonder Food. Kat Penang. Okey, ini nasi gandang. Dia nak makan nasi gandang berlauk. Memang saya ada jual nasi gandang sini. Tapi lauk dia ada macam ni. Mau apa semua ada sini. Telur, udang pun ada. Semua kan. Tinggal nak gandang nasi je. Ni juadah apa ni? Makan apa tu? Apa ni? Semua dah jadi batu ni. Oh no. Dah jadi batu ke dah jadi busuk?
Kak Mia makan apa? Makan benda batu busuk. Baby pun nak makan saya ada. I want roti tapi. Ya. Mainlah dengan akak ha. Kau nak main? Ya bu. Kalau tak nak ambil gambar sosis besar? Ha? Tak nak ambil gambar sosis besar? So, tempat seterusnya ada apa situ? Sana ada lagi. Oh. Oh, okey. Jom naik atas. Okay, thank you. Lama-lama tak makan dia jadi pelat. Lama-lama jadi buruk. Ha. Okey. Touch dia kata. Berapa? Berat. Oh. Pegang tak tahu sayang. Pegang. Make it good. First we eat, then we do everything else. So, apa di sebalik ni? Oh, tengah menggoreng apa tu? Oh, tengah masak air tu. Tak payah nak buat lagi dah. Dah naik sebelum ini kan? Kalau nak apa nak ketiau. Sini dah hidup lah. Telur. Dapat. Kalau nak makan lu. Tak dapat ni lagi. Dah makan dah. Okey. Dah makan ni. Saya. Puasa ni. Ni bulan puasa. Oh, puasa malam. Pasal malam ni apa? Alamak, kita gila ni lemak ni. Tengok apa banyak tu ha. Gulai otak lembu. Macam ni gulai otak lembu. Ha. Adik. Mana? Okey. Okey, sekali sayang. 1, 2, 3. Okey, cakap. Tekan apa? Oh ni dia punya cakap situ kat lorong baru cakap. Adik nak pergi mana? Saya punya tak ada gambar, sayang. Pegang. Pegang satu sayang. Tak ada gambar. Okey, 1, 2, 3. Okey. Oh, tengah jual ke ni? Tengah menjual roti canai So kepada peminat roti canai, yang ni roti bawang, panggil roti bawang. Yang ni roti nan, ni rupa untuk roti nan. Roti pisang dan roti capati. Roti planta, toste. Roti tisu ada. Roti bom. Dan juga roti panis. Ni paling power roti banjir. Ada sini. Macam nak cincang. Adik tak nak duduk adik makan roti? Okey. Tengok sini. Okey, tengok kalung kat atas ni. 1, 2, 3. Okey. Last one. Makan. Oh, ni semua ni semua kuih-kuih ni. Ni semua kuih-kuih. Ha, ada kari pap, kuih muih kat sini ah. Kata ayak guling. Apa lagi kuih yang tak dikenali? Kuih koci. Berbagai kuih Tu ada banyak lagi.
Okay. Lepas tu stay dekat sini. Dia macam baik. Oh. Wah, magic lah Mia. Okay, dia biar. Okay. Magic. Tapi tipu je. Okay. Boleh tak atas tu? Wah, sebab dia jangan. Okay, cek. Bumerang. Apa yang pintar? Ha? Okay, bumerang. Tak buat. Okay, kita akan buat Mama Dili ni. Mama Dili tak malu. Mama comel lah. Aki malu sudah. Okay, pegang Mama. Apa siap dulu? Mama tak ada kan? Bumerang. Okay, mereka. 1, 2, 3. Okay. Oh, makanan mahal-mahal emas semua. Oh, ini makanan emas. Tu lah. 4,200. Lepas tu paling expensive makanan emas semua ni. Ni pizza emas. Ni Yang ni murah je. Yang ni donat emas. Ni kalau gigi emas, gigi bertembung emas dengan gigi emas dengan tu. Oh. Suami juga. Bangga cak. Bangga rekod. Bangga baca dulu. Okey apa? Buat video. Ya tu okey. Okey. Macam. Satu. Okey, tak ada makanan yang lebih lazat daripada ini. Apa tu? Ya Allah ya Rabbi. Tengok macam mana kalau dah macam biak lama jadi macam tu. Ni biak lama jadi macam tu. Oh, okey. Telur ai tak suka Masukkan telur. Set. Ya Allah, ni siapa dia minum separuh-separuh ni? Tolonglah. Siapa nak air sikit? Siapa nak air limau nipis pun ada. Siapa lagi nak air ni? Okey, tak boleh makan. Okey, cepat adik. Duduk. Ayah pasti kau. Oh, ni adalah makanan sup. Bukan apa ni? Sup. Tapi fish penuh kat bawah ni. Fish kat bawah, banyak fish. Oh, ni menu berkaitan dengan ni kot. Wow. Shark ni. Oh, adik. Apa tu? Sambal. Taklah biasa ni tampak dekat. Adik. Dah habis. Ni ada kap. So kita dah berjalan habis semua. Segala benda semua ni dekat area souvenir lah. Souvenir. Okay, ada tengok kitchen, jual kitchen. Sambal ni pun kitchen. Apa? Tengok adik ni. Uish. Hai awak. Awak makan apa ni awak? Awak makan apa awak? Awak jangan awak. Okay guys, kita makanan ni jangan kita balik tengok. Kita datang kat museum ni, kita kena menghayati. Sebab apa orang yang tak ada makanan ni susah. Jom. Dia apa khabar dia? Susah makan tak cukup ni. Tengok dia tengok kat sini. Jadi orang kata Jumaat keluar pasal ni. Sial dia. Nak makan apa ni?
Makan hasil buangan kita je guys. Tengok tadi tak, kita tak makanan kita besar. Dia ni dia makan apa je ni? Ish. Bukan saya. Makanan kita ya. Bukan saya. Itu pelajaran kita yang kita dapat dari sini. So guys, apa lagi? Makan sampai habis. Ciao.